silap kita bukanlah duit, tetapi aku John, kerja office, makan gaji, jadi kuli. Gaji pun sikit, bosan. Tapi benda yang paling best, gaji masuk. Gaji 2,000, komitmen pun tak banyak. Cukup ni, beg, telefon, kamera. Banyak juga ni. Tapi lantak bukan apa pun. Kau siapa? Kenapa kau kat sini? Selamat datang ke permainan yang akan mengubah hidup kau. Ini bukan sekadar catur. Ini percaturan. Peraturan permainan ini mudah. Kau kena berfikir sebelum kau bertindak. Untuk keluar dari sini, kau kena menang pertandingan ini. Menang? Ini perkara mudah bagi aku. Jalan. Ingat, peraturan dia senang je. Fikir sebelum bertindak. Tak baru nampak. Bukan minggu lepas kau baru angkat phone baru. Lah, Rishila, kita kan sekarang ni ada kad kredit. Kita swipe lah. Oh, tapi kan setahu aku lah kan, kad kredit ni kalau kau guna, interest dia tinggi. Tinggi tak tinggi tu orang kata kita kerja. Alright. Terima kasih. Saya juga. Okay, terima kasih. Sekali jap ambil. Okay. Alright, terima kasih bang. Kamera baru weh. Ni nak kena beli. Uish, kamera viral. Apa ni? Beli lah. Uish, apa? Angkut. Canggih. Banyak juga aku beli ni. Tak apa, tak apa. Dia racun pula. Tak apalah, kita beli je lah. Gaji kan ada. Apa semua ni? Apa ni? Aku kena menang permainan ni. Aku marahkan ini mimpi. Aku kena menang. Aku kena menang. Peraturan ni senang je. Fikir sebelum bertindak. Fikir baik-baik, John. Kau kena keluar dari sini. Apa susah-susah? Sekarang tak ada Shopee Pay Later dengan menggunakan konsep beli dulu bayar kemudian dengan 0% interest up to 3 months tau. Kau tak perlu guna kad kredit. Kalau kad kredit tu kau kena bayar interest banyak. Tapi yang ni 0% interest. Baik. Bolehlah aku beli terus ni. Yes. Tapi bila air dah, bila elektrik dah, so masih sewa. Okay, tak kena bayar. Tapi kan, macam mana kau kawal pembelajaran kau? Aku kawal dengan pakai apps ni. Tengok ni. Ni expense aku. Selama mana yang aku belanja, dia semua direkodkan. Makanan kau, pakaian kau, apa-apa yang kau scan pakai debit card, dia akan tunjuk. Macam itulah cara aku berjimat. Tahniah kerana anda telah menjadi pengguna yang bijak. Kau? Aku? Astaghfirullahaladzim, apa benda tadi ni? Ingatlah, jangan boros. Uruskan kewangan anda dengan sebaiknya.